sepertiga. Apabila tinggal 1/3 akhir daripada malam, maka Tuhan kita Allah telah turun ke langit dunia dan berfirman, siapakah yang berdosa kepadaku, aku akan menerima doanya. Sesiapa yang minta daripadaku, aku akan menunaikan kepermintaannya. Siapa yang memohon keampunan daripadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ke bawah Rasulullah SAW bersabda, bila tinggal 1/3 daripada apabila tinggal 1/3 akhir daripada waktu malam, maka Tuhan kita Allah SWT dunia dan berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, aku akan menerima doanya. Siapa yang minta daripadaku, aku akan menunaikan permintaannya. Siapakah yang memohon keampunan kepadaku, siapakah